Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, duduk. Cuba dia. Akan lah? Ya. Aduh, okay. Kita dengar, hari ni kita akan belajar tentang tajuk apa? Tahu. Tu tajwid Apa? Tajwid. Kalau lah. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk satu video dulu. Boleh tak? Boleh. Okay. Okay, sebelum tunjuk video tu, nanti dua-dua ada mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Seterusnya. Pula tengok video dia. Okey, ini video dia. ada robot lah Ustaz. Wah, ada robot eh? Robot Ustaz. Dah bukan robot, ni nak fokus sekarang ni. Adalah video yang budak main bola tu. Nampak? Okey. Okey, lepas ni video budak yang bola ni kan. Apa yang kau nampak? Tak nampak apa Ustaz. Main bola Ustaz. Main bola kan? Okey, apa yang dibuat bola tu? Dia lantur tu. Lantur eh? Lantur. Okey, bagus. Kat situ dah mendapat dah apa yang Ustaz akan mengajar pada hari ini. Nak ajar sekolah ke Ustaz? Soalan bukan. Masalah lantunan. Lantunan suara. Apa kata lantunan pula Ustaz? Okey, lantunan dalam Al-Quran kita panggil qala-qala. Betul. Qala-qala. Bukan qala-qala. 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 Adalah lantunan suara. Lantunan suara. Okey. Yang mana dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengandungi qala-qala. Okey. Ya. Okey, bahasa qala-qala. Ustaz hilang. Hilang. Apa? Kita nampak kan? Nampak. Okey. Bahasa lantunan. Istilah dia adalah menzahirkan lantunan bunyi ketika menyebut huruf qala-qala yang bertanda sukun. Maknanya bila nampak ayat tu kan, kita akan baca dengan secara lantunan qala ni. Biasa kan? Okey, jom seterusnya iaitu bacaan qala. Okey. Sebelum tengok pada slide ni, saya tanya, ada berapa huruf qala? Tak tahu. Okey. Ini adalah satu kapat yang saya dah tulis. Okey. Tak buku ni Ustaz. Apa yang penting boleh baca. Okey, Rahman baca Rahman. Baca. Okey, Rahman. Boleh. Okey, bangun. Okey, kita baca sikit ni. Berapa ni? Bagus ni. Ni ba. Ni huruf G. Ni huruf mata kail. Udah. Saya ada ke bintang mana Ustaz? Okey, dah. Okey, duduk. Okey, bagus. Tanya semua. Okey. So, bacaan qala ni ada 5 huruf. 5 Ustaz. 5. 1, 2, 3, 4, 5 je. Dan 4, 5 kan? Dia dapat 6 kan? Dia dapat 6 kan? 4 Ustaz tu. Okey. Bacaan qala ni ada 2 yang dibelajar sekarang ni. Iaitu di tengah bacaan dan juga di akhir bacaan. Okey. Kita tengok dulu pada di tengah bacaan. Okey. Yang pertama, ab. Cuba ikut. Ab. Okey, dalam Al-Quran contoh ayat dia adalah wa abqa. Sedap sebelum Rahman. Tak ada baca Ustaz. Tak ada baca. Dah sedap awak ni. Saya dengar Dengar dia sedap. Okey, Imam pula baca sebelah ni. Apa dia? Bukan, sebelah tu. Mana? Mana dia Ustaz? La yubsiru. Jadi huruf ba tu kita tengok dalam ada huruf ba kan. Jadi huruf ba dia huruf bola. Dia akan mengeluarkan lantunan. Bau. Bau dia keluar tak? Bau tak keluar. Dia lantur je. Kalau suruh tu mengetai. Ba tak ketai. Jadi wa abqa ni dia boleh lantunkan dia wa abqa. Dia bunyi tu. Ustaz, TV ni ada sepi tak Ustaz? Wah, TV ni kita kena sponsor baru lah. Nama yang mana CM? Tak lah. Tak boleh tak kenal ke? Kita baru kan. Baru apa? Saksi yang video dia.
baca yang ayat sebelah al. Yaj'al. Yaj'al. Jadi apa huruf qafalah situ? Jim Ustaz. Jim. Oh, jim. Huruf jim ada huruf qafalah. Jadi bacaan dia adalah lagunan. Yaj'al. Yaj'al. Okey, dan seterusnya Iman tak? Sebelah tu Falahum ajrun. buat sikit. Sangatlah. Falahum ajrun. Bagus. Itulah kaum ajrun. Okey. Tu okey, jadi awak boleh tengoklah sini bawah ni. Ada ab, ada aj, ada apa. Jadi ada 5 huruf ni semua tergam-gam qafalah. Qafalah yang letak di tengah ni semuanya adalah qafalah. Okey. Qafalah di tengah bacaan. Qafalah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya di akhir bacaan. Nampak tak yang keliru kan? Nampak. Okey, Iman baru Iman. Baik, nampak tak? Sangat baca. Okey. Cuba baca ayat tu. Iman kau apa tu? Dia yang ke? Yang. Maluhu wa ma kasab. Kasab. Maluhu wa ma kasab. Bagus. Jadi kasab tu ba tu bunyi dengan lanjutan yang kuat sebab dia berada di hujung ayat. Kasab. Okey, seterusnya. Okey, duduk Iman. Okey, saya duduk Iman. Cuba baca ayat tu. Tak baca. Kalau baca apa Ustaz? Apa dia? Okey. Wa ma laha min furuj. Wa ma laha min furuj. Bukan Iman. Iman. Dengung Ustaz, boleh tak dengung? Wa ma laha min furuj. Wa ma laha min furuj. Ustaz. Sedap saja. Jadi jim tu di hujung Agak terkait. terkait lah. Dia Bisul. bisul sikit kan. Bisul. Ada di hujung. Mati gaji. Ada di hujung kalimah. Jadi bacaan adalah secara kuat. secara kuat. Okey. Tebal agak. Okey. Jadi di tengah bacaan namanya adalah kebelah Kubro. Subro. Kalau di tengah. Subro. Kalau di akhir bacaan nama dia kebelah Kubro. Kubro. Okey, boleh dia. Dia tengah dengan kuat. Tengah dengan hujung. Okey, saya. Hujung kanan sikit. Kanan saya. Hujung kuat kan. Kuat sikit. Hitam sikit kan. Hitam sikit. Kalau kat ni kita tengah ni Tengah sejuk, kecam sedap ni. dia sederhana. Relax itu. Relax kan. Okey. Ya. Okey, seterusnya jenis sekolah. Okey. Tadi yang kata dia kan, kubro dan juga kubro. Subro. Okey, semua dah faham kan? Ya, ni faham. Okey, dah faham. Dah skip lah. Sikit Ustaz. Okey, di contoh pada. Nampak tak dengan bilang ada. Okey dah. Okey, kalau subro, kubro. Jadi anda buat sendiri lah. Dia punya contoh dia. Macam rumah ke? Di rumah je. Okey Ustaz. Ustaz ni kat dalam Telegram lah. Okey. Jadi satu ni tak laku apa Ustaz? Tak apa. Jadi kita santai kelas. Okey, sudah tu ada lagu sikit. Kalau ada lagu sikit supaya korang ni ingat kepada apa. Ada lagu dia di sini. Siapa tahu lagu dia? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, lagu dia hilang macam. Okey. Okey, lagu ni. Qol-qola 5 huruf je. Qol-qola apa hurufnya? Baju dah kotak-kotak, baju dah kotak-kotak, je itu hurufnya. Okey, biasa lagu dia. Biasa. Okey, saya nak semua nyanyi sama boleh tak? Bangun. Okey. 1, 2, 3. Qol-qola 5 hurufnya. Qol-qola apa hurufnya?
Okey. Okey, cuba baca ni, kata buat ni boleh? Boleh. Apa ni? Dah muda lah macam ni. Okey. Tadi apa huruf dia ingat? Ingat tak? Apa dia? Ba. Okey, Ji. Dan. Antik. Okey. Sebenarnya ingat. Jadi huruf ni. Sebenarnya ingat. Baju lah. Kotor lah. Baju kotor. Okey. Pakai baju sini. Pakai baju. Antik je okey. Macam mana ni? Bagi iman ke baju normal kan? Baju sari. Baju sari. Baju besar kan? Kita ingat. Macam tu okey. Okey, ni ada pergotor sikit kan? Dia kena pecah kan? Ni ada kotor apa ni Ustaz? Sama. Caranya ni apa tu? Saya melongkar. Melongkar. Okey, so ada pergotor ni. So nak ingat adalah ba. Pada atas ju, pada depan Jurai. da. Dai. Pada atas o, pada atas atas. dan baris atas. Betul. Baju dan kotor. Good semua. Baju dan kotor. Okey. Bagus. Bulan selesai. Antum lagi lah. Okey. Okey, lagi. Dia game. Oh, powernya Ustaz. Jom cuba fahaman kamu semua, boleh? Boleh. Mana dia? Mana dah game? Okey. Oh, betul. Wow, ada masalah. Okey, jom tengok. Okey, huruf berkola ada berapa? 5. 5 kan? 5 je. Lain nama? Ya. Betul, hadiah. Terus sikit. Okey, berkola bermaksud Lanturan suara Ustaz. apa dia? Nanti nak suruh. Kemudian atau tekan suara. Betul lagi. Bagus dah buat. Okey, seterusnya. Pilih huruf berkola apa dia? Dal. Dan Ba. ko, Jim. ba, Jim. Mim Ustaz. Mim. mim, Bang. jim, Mim. ko. Oh. Oh. Apa Apa sahabat mana? Nak ingat Apa lagi. mim lagi kan? Dia tetap betul ke? Tak nak percaya Ustaz. Okey, huruf berkola yang terdapat dalam kalimah tersebut. Bal. Ba. Apa dia? Ba. Wa'ab, oh. Ba. Ba. Ko. Lagi Wa'ab, huruf apa tu? Huruf Ba. Okey, bagus. Anda apa ni? Pendisi DC guru sekolah kan? Betul lah. Apa ni ada orang guru benar. Orang dekat. Dekat Dah master. Master. Oh, di sia. DC. Macam terang dah nak. Okey, berapa yang dapat dalam kalimah tersebut? Adro. Adro. Tadi Adroka. Ba. 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 Ya ke ba? Tak ya. Sendal kan. Alah. Dah. Okey, terusnya. Alamak. Sikit apa ya? Ambiar. Okey, huruf berkola yang terdapat dalam kalimah tersebut. Tu. Ha? Tu. Oh. Mana di sini? Oh. Tu. Oh, bagus lah. Oh, pandai lah main. Mana pandai? Memang kau ni ya. Pelajar senang. Kalau tu dari belakang. Kalau tak, pandai ni. Tu memang belajar dari Ramadan. Ramadan. Ya. Betul dia memang bagus kan? Ini apa dia? Aku dia. Okey. Okey. Dia mengajar saya masa di kelas. Oh, okey. Banyak orang pandai. Ya. Sebab guru juga pandai kan? Ya. Orang pandai. Dia kata bapak anak awak bukan tu selalu kepada anak pun. Saya sikit kan. Saya cuba lah. Ajar tak apa. Okey. Huruf berkola yang terdapat dalam kalimah tersebut. Ah, Timur. Apa dia? Huruf? Ta. To. Oh, betul. Set. Baca kena benar. Huruf bola yang terdapat dalam kalimah tersebut apa dia? Ko. Kebal. Ko. Oh, okey. Tengok. Betul lagi je tu. Benar. Okey, seterusnya. Ini susah sikit. Oh, insya ni. Boleh. Jom. Macam Tom. Betul. Tom tu kan. Ha. Si bahasa. Ji. Okey ya. Okey, Tania. Okey. So, Dah. Okey. apa yang mana belajar ini senang susah? Nak Ustaz. Senang ya? Apa ni? Apa termakai ni? Mana tu? Apa lagi? Habis saya untuk belakang.
Jadi nanti yang seperti itu boleh lewat. Boleh bayar. Dia tak jawab. Ni awak. Apa? Jawab ada. Okey. Boleh. Oh. Muak ni Ustaz. Oh. Kita rehat ni, rehat. Okey, rehat ni kan beli apa? Nasi kan? Beli tikus. Tikus. Bila makan ni? Makan. Di mana beli apa ni? Beli kobis. Beli kobis. Beli kobis. Kobis makan kupai. Kau cari je. Belum cari. Okey, so di sini Apa ni? saya panggil seorang. Dia baca Ustaz banyak. Jangan macam ni. Okey, Ustaz nak panggil seorang, bangun, bagikan pendapat apa yang belajar pada hari ini. Boleh? Boleh. Okay, Ustaz nak pilih lawan lah. Lipat lah. Dapat dah. Siapa nak? Okey, kosong. 1, 2, 3. Tak nak tu. Cepat teman. Bagus kan? Apa yang belajar pada hari ini? Ini dapat belajar sekolah. Itu nak kenal. Dua kontrol dan sebuah. Yes. Kau ulang program. Bukan. Suruh sebenarnya. Nanti dia kecil sikit. Kalau program dia berhujung, dia baik. Dan huruf dia ada 5 bagi dia pokok. Okey, dah. Okey, itu saja daripada Ustaz pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.